Adakah berdosa suami yang tidak menjimak isterinya dalam tempoh yang sangat lama kerana mati dah pucuk dia? Belum tu boleh dah dapat anak dah pun. Baik. Ni siapa tanya? Orang lain. Ingat ustaz tanya. Dengar baik-baik. Bila suami dah mampu menjalankan tugas sebagai seorang suami, dah melahirkan berapa orang anak, datanglah penyakit mati pucuk. Jawabnya kena berubat dah. Dan bila berubat baik, alhamdulillah. Kalau berubat tak sembuh juga, itulah, terimalah seadanya. Okey, tak boleh buat apa dah. Nampak? Cuba ikhtiar. Tadawau wala tatadawau biharamin. Ada masalah kesihatan, berubat dah. Tapi janganlah berubat cara yang haram. Okey? Yang kata boleh batalkan nikah ialah mati pucuk, tak sempat jimat. Faham tak?